Ada yang tanya saya, yang mana satu lagi berbaloi? 100 gram gold bar ni ke ataupun 10 dinar ni? Jadi yang pertama sekali, tuan-puan kena tahu yang mana 100 gram ni berat dia adalah 100 gram dan 10 dinar ni berat dia adalah 42.5 gram. Jadi untuk emas ni tuan-puan, yang mana lagi berat itu adalah yang lagi untung. Dan harga untuk 100 gram ni RM44,000. Nilai untuk 10 dinar ni pula adalah RM19,000. Daripada segi nilai pun kita dah tahu yang mana satu lagi untung tuan-puan. Yang lagi mahal itu adalah yang lagi untung kalau kita nak simpan. Jadi bila tuan-puan menyimpan dalam bentuk emas nanti tuan-puan, keluarkan item yang besar-besar untuk tuan-puan maksimumkan keuntungan dalam simpanan emas. Tapi kalau tuan-puan nak jual sedikit demi sedikit tak ada masalah. Boleh keluarkan item yang kecil-kecil tuan-puan. Jadi bagi tuan-puan yang nak dapatkan 100 gram gold bar ni ataupun 10 dinar ni tuan-puan, boleh terus rujuk pin video saya di profile ataupun boleh terus klik link di bio untuk saya bantu dan guide sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.